panggil kat sini, apa cerita kau keluar? Bercerita kat sini. Kau nak aku panggil polis ke kau nak cerita kat sini? Kalau kau nak cerita kat sini, kau keluar. Kau nak tak ada aku panggil polis je. Lagi masak kau, keluar. Ni aku tak nak. Dia tak pondok. Aku jantan ni kata ni. Dia mana ni? Dia mana ni? Apa lah? Cuba nak uban. Uban mana ni? Campur rumbia, sampai rembia. Kau sampai sini, rumbia sampai sini. Berapa umur ni? 95 berapa persen umur ni? Berapa umur? Baru 19. Kau belajar ah? Tak belajar. Sorry apa? Kau buat tadi kau tak ikat sorry ni, kau ikat sorry. Nanti kejap, kau dua-dua dekat situ. Kau dua-dua dekat situ. Kau orang kampung ni banyak jadi masalah kat sini pasal kau tu. Orang kat sini ai, masuk sok khabar macam-macam hal. Kau aku belum habis cakap, kau dengar. Apa sorry kau? Kau dah buat tadi kau tak buat. Kau boleh cakap sorry. Dia kau yang mekak, kau dengar weh. Oh, umur apa dia? Oh, lama tak belajar. Ha? Kau 23, dia 19. Apa tu? Kau belajar kat mana? Aduh. Ya? Sekolah. Duduk dengan bapak kau lah. Sekolah boleh mau apa? Ha? Dah kahwin? Ya. Dah kahwin. Ha? Kau buat kerja dengan bini orang? Nanti kejap. Apa? Dah kahwin? Dah kahwin? Dah kahwin? Kau kahwin dengan lelaki dia? Minta mak bapak kau ni bini orang sial. Orang ni. Ni bukannya anak dara. Kalau anak dara kau boleh kahwin. Kalau andai kata kau kena tangkap macam ni kau nak kahwin. Ri, jangan pukul ni. Tak, aku tak pukul. Aku nak Tanya apa masalah kau dengan lelaki dia kau? kan bini orang. Anak dara dia tak ada anak dara je. Tak ada anak dara. Dia polis lah. Pun polis lah, dia ada suami ni. Lelaki budak mana? Bang, tolonglah. Macam mana aku nak tolong kau? Kau ni bini orang. Kalau kau nak dara dia, aku tolong kau. Bang, tolonglah. Nak tolong kau macam mana? Ha? Bawa bini orang lah. Kau tadi sebelum bawa, apa yang kau fikir? Sebelum bawa tadi. Ha? Bang, tolong. Nak minta maaf macam mana? Laki kau budak mana? Bang, tolong. Laki kau budak mana? Kau jawab soalan aku. Tolong. Kalau kau tak jawab soalan aku ni, aku telefon polis dah. Laki kau budak mana? Kalau kata kak. Kau betul-betul betul-betul buaka kau je lelaki ni. Betul. Kau ni bini orang kau tu. Laki kau mana kerja sekarang? Cek handphone. Mesti cuma lelaki dia. Bang, Nanti kejap. tolonglah. Aku belum habis. Nangis ke apa ni enggak? Biar ambil handphone ni. Cari nama tu lelaki dia. Wah, kau buat. Kau buat, kau tahu. Orang dalam malam kau tak tahu. Kau lepas. Bang, tolonglah bang. Saya minta ampun. Tak masalah sekarang kau bawa bini orang. Kalau dia nak dara aku lepaskan kau. Aku tak cakap bohong. Kalau dia nak dara babe, nyai aku lepaskan kau. Tak boleh nak lepas ni bersebuat kira ni. Patut kau tak nak keluar. Ha? Tak masalah dia. Tu bukan masalah kau jadi. Sumpah aku tak ambil demi Allah, demi Tuhan. Mana daripada sana? Sumpah aku tak ambil. Abang tolong cakap saya. Handphone. Kat kedai je. Gila je je. Gila ambil. Aku penat sial. Kereta pegang tu. Banyak laki dia datang je tak tahan. Dia semua orang dengar ni semua saksi. Cerita. Ni cerita apa masalah kau? Sampai kau keluar dengan budak lain. Ni. Kunci kereta dia. Tak ada, orang tak nampak, gelap. Bodoh, setan. Tak apa. Kasih dia cakap. Game ni lagi best dari dia lah. Masalah ni bukan jalan penyelesaian. Nanti kejap. Saya tahu tak. Kejap. Aku nak tanya dengan tu benda. Kau masalah dengan lelaki kau. Menangkan lah. Kau buat apa dengan dia dalam kereta? Menangkan. Menang lah siap draw. Kalau sepak Aduh, ini lagi masa tambahan. buta malam ni sial. Kau apa masuk campur? Ha? Gila, lari ambil jap bodoh. Malah aku sial. Lagi kejap. Ingat dah, ni aku cik ni tuan-tuan. Kau cakap ni okey, sekarang kau cakap. Cik, handphone dia dekat kedai. Ni buku apa ni? Dah belakang ni tu baik. Pukul 4.33. 34, 35. Tak, aku tak nak minta maaf. Kau cerita betul apa masalah dengan lelaki. Nah, Aku tengok buat imam ni kan. Tak, apa masalah dia dengan lelaki ni? Tak, kau jawab. Boleh lah Pak Imam ah. Boleh. Kau confirm ni kita tak lepaskan ni subahat ni. Mak bapak kau ada? Apa kau tak pergi jawab bapak kau? Kau masalah dengan lelaki kau? Kau cari budak lain. Apa masalah kau? Apa masalah kau?
Kau tanya Kau tak lagi. suka laki kau naik mahkamah lah. Kau nak bercerai ke apa ke? Bukan ni jalan dia. Kau ni bini orang kau tu. Patut lu banyak masalah. Kau tanya laki dia mandul eh? Ya. Laki kau mandul kau main dengan dia. Main dengan laki dia. Main dengan dia. Habis tu kau buat apa tu? Ha, weh, kau dulu tak tahu kau buat apa. Pagi-pagi buta kau nak cakap apa? Aku biar Tak? komen gini tadi. Abang tolonglah. Kau nak cakap kau tak buat apa? Kalau aku tak datang ni. Pagi ni buta tau. Kau nak buta pagi-pagi buta. Tolong kau macam mana? Kau buta. Kau bini orang. Kalau kau anak dara, aku sumpah lah. Depan semua orang ni, aku lepas dengan kau lah. Abang tolong abang. Tolonglah kali. Kau buat tadi kau tak ingat. Bukan masalah tak. Aku Boleh. kau bini orang kau mau nak. Abang dengar. Wala keluar. Pak Imam datang. Habis tu? Tak sepatutnya kau dah faham tau. Kau jangan tengok. Aku ingat nak tolong dia ke tapi dia pegang ke pakcik. Tak jadi tolong. Oh, dah gila ni. Bising. Kau ready tu. Jangan pegang bang. Bukan masalah kau salah ke tidak. Salah ni kau bawa bini orang. Kalau kau bawa bukan ni dia nak daga ni. Tak janda kau. Tadi kau tak takut. Tak macam mana kita nak bendung tu. Kau tak marah aku apa? Kau tak aku. Selain tak telefon tolonglah jangan mata aku. Takut pula. Ini kes apa orang main bini orang. Saya tak buat apa-apa. Okey, suami awak dekat mana? Tolonglah awak. Ni muka-muka orang yang masuk metro ini. Romi, ini Juli, ini setan. Takut pula. Jangan pegang aku. Masalah ni kau bini orang. Tak nanti kejap. Kau cakap kau takut rumah tangga kau bercerai-berai. Kau buat apa sekarang? Lepas tu kau nak takut pula rumah tangga Yang kau. cakap tu Kau immigration. tak suka laki kau ni jalan. Telefon lah Aniska. Tolonglah. Saya tak tahu nak buat apa lagi sekarang. Dah tak tahu nak buat apa pula. Tolonglah. Bang, ni last day. Tolonglah. Saya nak balik apa pun yang dia. Saya nak balik seorang je. Tak kau nak balik buat apa? Kau sekali ada. Apa salah aku nak ambil dia untuk apa? Nak lepas diri Tolonglah kau bang. kan. Itu saya nak buat apa. Wah, kau Kau penting lepas kau di. sama-sama. Kau sekarang ni nak lepaskan diri kau. Tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa. Di bawah sampai lagi. Kau jangan tengah bayi dengan tu. Bang, relax bang. Jangan pukul lah bang. Apa ni? Ni kau rumah. Dia ada tukang tanah. Ni kau kawasan rumah tu. Tu rumah abang tu. Oh, kawasan dia. Kawasan abang boleh. Kawasan abang boleh. Tak boleh buat apa-apa. Tak, sekarang ni tolong. Sial. Dah dia boleh. Dah dia boleh cerita-cerita. Boleh dia sekolah. 3-1 lah tu. Kita kampung abang dia ada kata. Macam mana aku nak tolong kau? Kau lah bini orang. Kalau kau nak dara aku terima lagi lah. Tapi kau dah mencemarkan nama tempat ni. Kampung asal ni. Kau banyak masuk kat kampung macam-macam hal. Ketua kampung kan. Hai-hai. Ini dia tak pakai Kau ketua nak minta kampung. maaf masa apa? tu. Kalau kau tak buat di tempat lain kau tak buat juga. Kita siapa? Balik. Kita kakak kau. Balik. Ketua kampung lah. Ketua kampung balik. Kau jawab soalan lagi. Ketua Kau daripada kampung dah Rumbia buta datang lah. lalu gajah datang ni ada lelaki ni kakak buat macam ni. Apa Bukan masalah kakak saya kau? kat rumah. Kejap saya tengok kakak saya. Okey, kalau nak tunggu kenapa tak duduk di tempat yang terang? Saya dah cakap dengan dia tadi. Saya tertidur dekat Dia tidur apa? Dia naik badan kau boleh tidur. Sial betul kau pun. Dia panjat pun tau. Wah, sini dia balik-balik ni tampak. saya dah kata dengan awak. Selalu. Habis nak buat apa Dia bayang atas badan tidur. Tak. Kan biasa tapak. Dia buat polis. Benda ni kau Bang, abang cakap boleh cerita kat sini kan. Dia nak sedap lima datang tak takut. Dah kena tahu. kau dah kena. Bang. Tolonglah bang. Saya dah tak tahu. Ni dosa aku siapa nak tanggung? Dosa aku ni banyak lagi. Dia setan banyak dosa. Ya, abang nak Zaidan apa nombor telefon? tolonglah bang. Abang, tolonglah saya. Kau kena settle ni. Okay, sekarang ni Ketua saya nak macam kampung mana? lah. Ni kau settle dengan dia orang kejap lagi datang. Awak cerita main mam. Nanti lain imam lah. Tak pasal dia kau bini orang. Banyak. Masalahnya kalau kau ada Kau nak telefon akak kau ni telefon. Suruh akak kau datang sini. Suruh aku depan kau. Akak kau orang mana? Kau sekali datang. Akak kau mana? Sana orang kata. Lain tak boleh. Tak boleh. Kalau akak backup tak boleh. Izam, apa kau main telefon? Sial. Ini macam bakok. Kau buat telefon mak apa kau? Ni bukan masalah lipat. Memang confirm dah terlibat. Lawan seorang. Kalau kontes pun lain sikit.
Aku tengah tengok bola lah, misahkan aku. Dah kau dah kalah. Imam ke apa settle. Baik aku dia store, tu store. Dia stang tu. Kena imam lah settle orang kau. Boleh ni ke tipu. Tak boleh nak tolong ah. Banyak anak dara kat sini tapi bini orang kat kau pilih. Aduh, kau nak betul masalah. Nak sabun pun aku boleh bagi ya. Kau tengok kaki pun tak ada. Tak ada, bunyi banyak anak dara kat sini janda belambak. Bini orang kat kau pilih. Jangan pilih yang kat sininya. Tak, Dapat lagi pilih bini orang bang. Kalau ni dah berapa kali lanyak kita dah. Kau kena tapau kat sini. Tak, sekarang ni saya nak. Okay, abang nak suruh saya buat apa? Tak ada. Ni kau telefon bapak kau ni, aku suruh. Saya tak nak libatkan bapak saya. Kau tak lipat bapak kau telefon suami kau. Suruh datang sini. Biar Tu aku cara cerita terbaik. ni. Laki saya tak ada kat sini. Laki kau tak ada, aku suruh telefon mak bapak kau pun tak boleh. Awak tak ada anak? Bang, telefon polis ni. Biar polis settle dengan kau. Abang boleh sabar tak? Boleh sabar, nak sabar macam mana? Dapat telefon dia jadi kalau dia cakap tak apalah biar bini saya balik. Apa masalah kau keluar dengan dia? Masalah dia. Saya keluar dengan kakak saya tadi sekali. Habis? Maknanya lebih kurang ah. Selain Selain. Habis tu? akak dia anjur mata Saya kan. rumah. Habis tu? Sial lah. Saya dah jadi balik. Kau apa masalah keluar dengan bini orang ni? Apa lagi? Ya, pelecah. Ni member wartawan ni member wartawan saya. Yang tengah bercakap baju oranye tu immigration. Oh, sumpah. Aku boleh sumpah. Dah salah? Kucing. Sumpah. Kucing dah jumpa ikan. Hari tu kucing sakit gigi pun dia makan ikan tu. Ha. Apa tak lagi kucing tengah sihat ni? Boleh. Tu hari dia beritahu aku dia tak nak makan ikan, dia bohong aku. Dia main sumpah. Kalau aku sumpah kereta ni kereta aku boleh bawa balik. Ya. Abang nak buat apa sekarang? Sekarang kau tunggu kejap. Tunggu kejap. Kejap apa kau tunggu? Uncle minta nombor telefon suami kau tak bagi? Saya tak nak libatkan suami saya. Senang kalau suami kau ada. Suami kau. Ambil tahu benda Ni pasang kau. Takkan kau sedap aku nak tanggung pula. Rumah saya pun. Masalah sekarang. Aku tak peduli kau belum apa kau duduk dalam tu. Masalah awak dah Dia masuk datang dalam jajahan kami. Kampung kami kan. Kami tak maaf kan. Dan kamu berdoa sumpah kau memang agak salah. dulu sebelum ni lepas Ni tak pernah orang buat sekarang. Baru dia buat. Ambo dah 10 kali sedap, sekali tak sedap. Kita tangkap kat sini dah bukan satu kes. Dah banyak kes. Kan? Memang tak ada lepasnya. Bapak dia ni polis. Nak datang tak? Okay, sekarang abang cakap nak panggil imam kan? Imam confirm. Laki kau tetap akan datang tu je. Imam confirm suruh panggil suami kau. Habis tu saya nak buat apa? Bantu dia jalan dia. Telefon Kau laki telefon kau. laki kau. Kalau kau tak nak imam datang. Kalau Tak, imam aku nak datang, tanya dia, apa laki kau masalah? sekali kena datang. Kau ni bini orang ya Allah. Selama ni hubungan awak dengan dia suami awak tahu. Apa sebab awak rahsiakan? Hancur tak perasaan dia kalau dia tahu? Panggil imam je tak ada lelaki tu. Begitu juga dek. Kalau imam nak Besok dapat kalau bini imam awak tanggung buat macam ni macam mana? Awak pergi video ni outstation, besok bini awak buat GSC projek lah. dengan orang lain. GSC Nak je. buat Projek lah, duduk-dudukan dia cukup. Dia ni minggu depan hari Khamis masuk. Filem baru RM22. Film ni saya dengan ni. Abang Noh Fadil. Takut pula rumah tangga bercerai. Takut pula rumah tangga bercerai bukan? Sikers ya. Itu dia cakap bukan hak kita lah. Tak bang, tak. Dia takut rumah tangga bercerai bukan? Tapi buat macam ni. Dia punya bercerai dia bukan hak Macam mana? kita memang tak boleh lepas dia. Aku nak tengok bola sial. Macam mana? Lah bola sial. Belum 1 jam setengah babi filem. Ni nak masuk hari Khamis minggu depan bodoh wayang. Ya, yang sana dia Madrid ni reality. Dia bodoh. Dia bodoh. Li. Dia stay sini tak? Cerita dah habis, sekejap lagi sambung